Spesifikasi ini kelihatan hebat di atas kertas, tetapi adakah ianya benar-benar meningkatkan kecekapan kerja di lapangan? Untuk mengetahui, kami membuat perbandingan antara P1 dan M300 RTK dan dengan Phantom 4 RTK dengan GSD yang sama. Kami menerbangkan Phantom 4 RTK dan P1 untuk operasi selama 15 minit. Di bawah parameter operasi yang ditetapkan dan perbandingan kawasan yang diliputi oleh setiap dua kamera, hasilnya menunjukkan bahawa kawasan yang diliputi oleh P1 adalah 4.3 kali lebih besar daripada Phantom 4 RTK. Operasi pemetaan udara selalunya berada di bawah nasib keadaan cuaca. Persekitaran tanpa atau tidak cukup cahaya akan menjadikannya mustahil bagi banyak kamera pemetaan udara atau drone untuk berfungsi dengan baik. Mari kita lihat sama ada P1 boleh bertahan dalam ujian operasi malam dan memberikan data yang boleh digunakan. Tinjauan udara pada waktu malam sukar untuk kamera dan platform pada setiap regangan. Mari kita lihat prestasi P1 dan M300. Sekarang jam 9 malam dan ianya benar-benar gelap di luar. Saya menerbangkan kedua-dua Phantom 4 RTK dan P1 dengan M300 RTK untuk membina semula bangunan di hadapan saya. Berikut adalah keputusannya. Model menggunakan imej daripada P1 berada di sebelah kiri dan yang dibuat dengan imej daripada Phantom 4 RTK berada di sebelah kanan. Mereka kelihatan berbeza, bukan? Mengapa perbezaan yang anda mungkin tanyakan? P1 mendapat manfaat daripada saiz piksel atau kawasan fotosensitif piksel tunggal, iaitu 4.4 mikrometer, iaitu 1.8 kali ganda daripada Phantom 4 RTK. Saiz piksel yang lebih besar bermakna telaga piksel yang lebih besar, yang boleh memuatkan lebih banyak foto, mencapai nisbah isyarat kepada bunyi serta latitude pendedahan yang lebih tinggi. Ini dapat meningkatkan kualiti pengimejan kamera dalam keadaan cahaya yang gelap.